Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aidani melaporkan untuk Lensa di Rokan TV PSS. Ketika ini kami berada di Madin Pulau Sebang yang sedang berlangsungnya Karnival Pendidikan Madani yang menghimpunkan pelbagai aktiviti menarik serta mendapat sambutan hangat daripada masyarakat setempat. Mari kita ikuti suasana dan kemeriahan dengan lebih dekat. Bersama saya sekarang ialah salah seorang penjaga yang hadir mengiringi anak menyertai pertandingan mewarna si cilik sempena Karnival Madani di Madin Pulau Sebang. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Untuk permulaan, boleh Puan perkenalkan diri? Baik, nama saya Inatul Madiah binti Amironzi dan saya hadir bersama dengan anak iaitu Fadilatul Aulia. Apakah yang mendorong Puan membawa anak menyertai program mewarna si cilik ini? Baik, pada pendapat saya dorongan yang menyebabkan saya hadir ke sini ialah sebab untuk menggalakkan anak saya supaya lebih berdikari, berani untuk berhadapan dengan orang luar. Okey, seterusnya, bagaimanakah sambutan anak Puan terhadap pertandingan ini? Baik, sambutan sangat menggalakkan dan penyertaannya agak ramai dan daripada situ kita boleh nampak penyertaan murid-murid tu sangat bagus dan dia punya penyertaan tu baiklah. Okey, itu je. Terima kasih Puan. Kini, Lensa TV PSS membawakan anda ke pertandingan mewarna tahap prasekolah dan tadika swasta. Acara ini menjadikan medan terbaik untuk memperkenalkan dan mencungkil bakat seni si cilik. Walaupun masih kecil, fokus dan kreativiti yang ditunjukkan amat mengagumkan. Jom kita saksikan sorotan aksi penuh warna-warni ini. Lensa kamera melaburkan tirainya, namun ilmu Omong Madani terus menyada. Begitulah berakhirnya sorotan khas Lensa di Rokan TV PSS sepanjang Karnival Pendidikan Madani pada tahun 2026. Sekian dari kami. Bye!